Selepas mendengar suara itu, kami berenam tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, kami memberanikan diri mencari pakcik kampung tersebut sekali lagi. Kali ini kami mahu tahu perkara sebenar yang berlaku di bawah pokok besar itu. Pakcik tersebut akhirnya membawa kami ke sebuah rumah lama berhampiran hujung kampung. Dia menunjukkan sekeping gambar lama yang sudah pudar. Dalam gambar itu terdapat seorang wanita berdiri di hadapan pokok besar yang sama. Dia hilang bertahun-tahun dahulu, kata pakcik itu. Menurutnya, wanita tersebut pernah menunggu seseorang di bawah pokok itu hampir setiap malam. Namun orang yang ditunggunya tidak pernah kembali. Selepas beberapa hari, wanita itu juga hilang tanpa diketahui ke mana. Sejak kejadian itu, penduduk kampung mula mendengar suara seorang wanita memanggil nama orang yang melalui kawasan pokok tersebut. Aiman memandang gambar itu dengan teliti. Wajah wanita tersebut kelihatan sangat sedih. Petang itu kami membuat keputusan untuk pergi ke pokok tersebut buat kali terakhir. Kami mahu tahu kenapa suara itu sentiasa memanggil kami. Apabila sampai di bawah pokok, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Angin berhenti, burung tidak lagi berbunyi. Kemudian terdengar suara perempuan yang sama. Kenapa kamu datang? Kami semua berpaling. Di belakang pokok berdiri seorang wanita berpakaian putih. Dia tidak menghampiri kami. Dia hanya menunjuk ke arah akar pokok. Haziq perlahan-lahan menyuluh kawasan tersebut. Di celah akar terdapat sebuah kotak kayu kecil yang sudah reput. Ali mengambilnya dan membuka penutup. Di dalamnya terdapat beberapa keping gambar lama dan sepucuk surat. Pakcik yang ikut bersama kami membaca surat itu. Rupa-rupanya wanita tersebut pernah menunggu seseorang yang berjanji akan kembali kepadanya. Namun lelaki itu meninggal dunia sebelum sempat pulang ke kampung. Wanita itu terus menunggu sehingga akhirnya dia sendiri meninggal dunia dalam kesedihan. Selepas surat itu dibaca, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Susuk wanita tadi muncul sekali lagi. Kali ini wajahnya kelihatan lebih jelas. Dia tersenyum kecil. Kemudian perlahan-lahan kelibatnya hilang bersama kabus yang berada di bawah pokok. Sejak hari itu, tiada lagi suara atau gangguan di kawasan tersebut. Penduduk kampung akhirnya membersihkan kawasan pokok itu dan meletakkan tanda supaya orang ramai tidak mengganggunya. Kami berenam meninggalkan kampung beberapa hari kemudian. Sebelum pulang, aku sempat melihat pokok itu buat kali terakhir. Di bawahnya terdapat sepasang selipar lama. Tetapi kali ini, selipar itu sudah tidak menghadap ke arah kami. Ia menghadap ke jalan yang jauh dari kampung. Mungkin penunggu pokok itu akhirnya sudah selesai menunggu.